Sambil makan lauk nasi goreng kampung. Kita tengok ada ferry, ada cruise, nasi cincin. Ni kita dekat tempat permainan bawah hotel. Kita tidur kat hotel tu, double stars. Turun bawah hotel. Tadi hotel bajet je, RM100 je satu hari. Standard room. Bawah hotel ni ada steamboat, ada kedai bakar-bakar. Selain hotel kita tidur tu, hotel ni pun strategi Wan Alisa ni turun buat makan. Terus ada theme park. So kalau sampai lambat ke Cameron pun ada je lah aktiviti. Ni kita orang sampai pukul 10 malam. Ada je buat makan yang open. Okay, antara hotel bajet yang strategik ni hotel ni. Hotel Saudi, sebelah dia tu Dobi. Bawah ni tempat mainan. Jalan kaki sikit ni tempat makan. Ada ikan bakar, ada steamboat. Bawah ni je theme park. Dia range harga hotel kat sini termasuk Alisa dengan Haji Saudi ni 100 lebih ke bawah je, 150 ke bawah. Senang lah. Kalau siapa yang ada budak ni kan, ya ada yang dah pandai babai ke. Ada mini London, tapi dah nak tutup lah. RM10 one day pass. Mini London, tiket RM10. Dia unlimited bawah hotel kita je. Yang kita duduk tu tadi hotel double stars ni. Ni tempat dia. Untuk toddler punya permainan. Sampai hujung sana boleh jalan. Kakak mana kakak? Jom let's go. Jom. Okay, tu Minah dah main pasir dah. Dia unlimited. Kita boleh keluar sekejap makan, boleh masuk balik. Esok malam datang sini pun okey juga, berbaloi. Ni hotel kita duduk. Okay, kita jalan. Ini London. Kakak tak tahu mana. Tu adik. Kakak dah explore dulu dah. Okay. Dia dah jumpa kawan rupanya. Ni hotel kita. Sayang. Jom sini. Humaira sini. Humaira. Okay. Tu. Dah ada game-game. Cik, cepat. RM10 tiket. Unlimited. Sebelah sana ada macam permainan juga. Ni hotel kita duduk. Bawah ni je. Nice. Untuk toddler. Kita boleh keluar. Lepas tu masuk balik untuk makan. Ni hotel kita tidur. Bawah ni tempat makan steamboat. Sini playground RM10 unlimited. Boleh keluar makan sekejap, lepas tu datang balik. Apa? Panggil mini London. Sini. Sejuk tapi tak berapa sejuk sangat lah. Hari ni 20 Celsius saja. Cepat. Masuk. Tu masuk. Tu. Nak main cawan. Oh, ya Allah. Kita terlanggar. Tu. Ada buai. Ada tempat OTD. Kakak cepat mami ambil gambar. 1, 2, 3. Tu. Tempat OTD, tempat mainan, tempat main pasir. Makan pun dekat. Hotel atas meja. Ni view bilik kita. Berbaloi. Alamak, tapi esok kita tidur hotel lain lah. Rasa macam nak. Cepat, try. Okay. Cepat.
么深山吗？好厉害啊！集中火力，全家啊！我中弹了！Sini sampai tutup. Lagi setengah jam dah nak tutup. Kita stay sini sampai anak-anak puas hati. Hotel atas ni je, tapi esok kita stay hotel lain. I think macam nak datang lagi lah. Duduk kat sini. Hotel bajet RM100 sekali dengan breakfast. Nama hotel ni Double Stars. Bawah ni ada tempat OATD, ada tempat permainan budak-budak. Wow. RM10 boleh sangat. Tadi kan kita bayar dekat luar tu, dia kira token tau. Satu permainan RM8 ke RM10. 3 permainan tu habis dekat RM50. Ini RM10. Okey lah. Budak-budak puas. Oh, dah ada geng. Amboi, dah ada geng. Wow. Tempat ni dekat dia dengan Centrum.